Assalamualaikum. Good morning. Hari ni hari Jumaat, a day before birthday party. Kita nak pergi pilih kambing. Pilih kambing untuk Fahri. Dekat mana ni? Osman Goat Farm. Kita nak pergi ambil ibu, nenek Sima, and then kita nak pergi ambil Nenek Simi dengan Tok Yaya. Are you okay? Are you happy? Atu Yaya dia belum ada reaction sebab dia lapar. Dia lapar ya. So kita bagi dia susu. Atu Yaya Salam Datuk. Ya Datuk, berserta. Dia kat sini nanti. Hai, so kita dah sampai dekat Osman Goat Farm. So ya, dari jauh kita dah bawa kambing. Daddy dekat ada ibu tak boleh naik. Ibu takut tergolek. Jadi Daddy kena dokong. Assalamualaikum. Mana? Hari kambing. Oh, tengok. Ini. Tangan. Adik pilih, adik nak yang mana? Adik nak yang mana? Mami, saya suka yang black white. Mana black white? Jom, kita nak pergi tengah pun boleh. Pergi kat atok. Boleh. Go, abang go. Oh, dia takut, dia tak patok awak pun. Jalan kat atok. Dia orang nak makan. Dia baik jangan tadi dia menjerit tu. Yang ni berapa mas kita ni? Ini tak daripada 900 Mana biri pun. Selesai. Oh, semua lari. Nenek nak mana nenek? Nenek kau main terbenam je. Tengok. Tak tahu. Ada yang nak mengawan lagi tu. Yang kam. Nenek sini tengok yang kat sana. Dulu awak ada Yan. Dulu awak punya ada satu situ. Lepas tu ada satu dekat sana. Awak ada dua. Adik pun beli dua. Adik Saya nak banyak. Nak banyak potong. Ya? Nak banyak potong? Ni, Hari. Mami panggil. Are you okay? Are you okay? Mami tu. Nombor terkongkong lagi dulu. Put ni. Ini nombor lain. La ilaha illallah, mat kat tu mah. Ada pula yang nak melawan kat situ. Lepas kat anjing. Dia dah takut. Dia kenal pula orang pun tak lari dah. Walaupun dalam banyak dia tahu yang mana. Lari berapa yang dia? Boy. Dia ni yang takut. Adik. Adik, are you happy? Adik. Ya, bye. Hari tinggal apa, Dik? Good. Dah jalan. Dah. Dan nenek jom. Dah. Oh tu. Tak lah bu. Mak sana. Waduh. Dia ni dia nak bawa nasi kan tak kena sondol ibu dengan nenek. Ibu dengan nenek langgar tentang. Ibu nak kena sondol tak sepatutnya.
ban. Dia nak betul. Kat situ lah. Buka. Ibu tolong jaga pintu. Jom. Ada pegang betul dulu kan. Cepat. Ya. Cepat nenek tak lompat. Ya ni. Cucu dengan nenek sama takut. Program percintaan ya. Hai. Tengok bawah. Apa Jen? Takut ke? Jen. Adik, ni happy? Pengajak. Macam bang. Kalau nenek berapa hari dia? Nenek berapa hari nenek lompat. Tinggal cucu. Okey, tadi dah settle pemilihan kambing yang biri-biri. And now tempat proses penyembelihan dan juga melapah. Macam tu. Kita nampak. Okey, tak nampak je. Tak nampak. Itulah tunggu dia kan. Ni untuk telinga. Tak nampak. Kat sini ada juga jual madu. And then dekat sini ada jual marinade. Ni Osman Goat Farm marinade. Dia bukan mak western tapi Osman Goat Farm. Lepas tu kat sini ada dia punya signature sauce. Yang ini signature sauce original. And this one barbecue. Kita tengok. Sini ada part yang kalau kita nak boleh pilih part. Ini dia dah siap bagi harga kat sini, siap-siap. Di kaunter pembayaran. Apa takut dia? Nampak ni. Semua ada. Dan dekat sini ada jual susu. Susu ni pun ada cara dia, preparation for raw milk. Ni raw ya. This one raw, susu kambing segar. This one raw, just nanti panaskan boil. Orang kata reheat balik dekat dalam pot. Tengok apa? Tengok apa? Orang main air. Tengok dalam kecil. Nak bagi sekarang kita boleh masuk. Nanti dia ni Ambil. Kasih dia tengok dia. Kasih dia tengok. Jom. Ambil gambar jom sini stay tu. Ya dah. Muhammad Nadif Fahri bin Muhammad Nazmi Fahri. Okey, sana sikit. Tepi. Baik. Di kepala kamu boleh. Jom, apa nak? Tak nak? Ha? Dia aku. Okey. Adik sini dek. Adik. Nazmi Farhan. Ini apa saya ambil? Yeay, sini. Yeay. Keluar tangan.
Satu buat boleh satu buat masak. Ada ayam kan? Ada ya. Kalau kesian nak masak lah. Aku lah. Nanti kau potong kecil-kecil masak kari sedap. Nak. Aku tak mana nak nombor dulu. Ya. Tak sakit pedang ni dah. Kepala tu semua kita potong dari sekarang. Mana ada Susu kambing asli. Perut, tak payahlah. Tanya Abah tadi ada benda yang dia nak. Kepala je. Kepala kaki apa ya? Kaki nak Bah. Panggil dia. Bah. Ian panggil atuk. Ambil petang. Apa bagian apa? Mama tak nak. Mama nak. Abang nak kepala dia. Kaki? Nak kaki? Kaki pun nak. Yang sudah tu. Kepala perut. Kau tak nak? Yang siku tu mana dapat boleh. Tak apa lah. Siku nak masak lauk. Berapa kecil-kecil je kat dia. Dia tahu. Jangan Jangan Yang siku lah tu. Tu dah bagi tahu. Kita nak buat apa? Oh, dua bibiri. Yang nada ni dulu apa? Satu sama kan? Apa tu? Oh, ada jenis-jenis kambing. Saya nak ni lah ni. Warna apa tu? White. White and? White and white. What color is that? Tahu. Ni macam kuda lah. Mami ni Macam kuda. Macam kuda. Ada white. Ni nampak kamu ni banyak kamu. Ice cream sebatas RM90. This is ice cream Malaysia. Ice cream petak cempedak. Ada apa nama ni? Cerita. Mau ambil apa? Apa ni? Boleh jawab. Ujung tepi sekali. Oh, dia boleh hijau. Ini kita tarik. Kita tarik. Ada macam ni. Ini betul. Apa? Oh. Ada ni. Okay, ada durian, ada white coffee, ada mango. White coffee. Ada durian. Ibu nak ke apa? Ibu nak apa? Apa dia? Oh, sebab pegang benda tu sejuk. Kayu tu sakit. Ni ais krim teh tarik. Tak boleh ais krim durian sebab panas. Oh, jangan cuaca panas. Mula yang dekat lagi. Apa nak tengok apa? Kelapa apa? Kita tarik. Kita tarik. Ni kelapa. Banyak lagi di sana. Dia kelapa sana. Ngambil lagi. Aku beli tapi di bidang ni. Ni. Sama dengan cucu. Ayam ni. Kalau beli dan beli buat sendiri Jangan. Kulit kambing. Ambil nak ni. Itu kulit kambing. Dah last. Asyik last je. Tak habis. Mana ni kulit kambing? Adik, do you like it? Adik, do you like it? Itu kulit kambing datang tu awal lambai. Mana jom. Oh. Tu kulit datang tu awal lambai. Tadi saya tengok. Tak, tadi apa yang itu? Kau tengok sama-sama. Wash your hand. Kenapa saya basuh tangan? Sebab awak dapatkan bakteria. Ha? Awak dah berlari tadi, bakteria ikut awak. Ha? So wash your hand. Apa? Sama ini. Wash your hand je. Ha? Wash hand bang, wash hand. Apa? Wash hand. Adik memang wajib basuh tangan, basuh muka. Di mana-mana nampak cingkil si basuh. Anjing je muka dia. Dah, anjing.
Tengok kulit dia, Yan. Kulit dia. Inilah. Sini saja. Okay, alhamdulillah semua dah selesai. So nanti kambing ni semua akan diambil oleh caterer yang akan ambil ya. Caterer akan ambil. So kita settlekan payment, kita pilih semua. Tadi berapa total? 2,500. Tapi puas hati ya saiz dia. Okey, Besar. kita ambil kambing biri-biri. Kambing biri-biri upin-ipin. Okay, so sekejap lagi kita sambung pula kita punya episod slot lain pula. So kita kat Osman Goat Farm, tapi yang best hari ni kita ada bos Osman kat situ. Ya, ada bos. Ada bos hari ni. Masuk atuk bos. Tu atuk Yan. Tu atuk bos. Yan. Kambing ni semua atuk ni punya. Bos ni punya. Tapi lepas COVID ni, tahun lepas dan tahun ni naik tu. Do you like the ice cream? How do you feel today? Are you happy? Did you satisfied with goats? Why did you close your ears? Nampak tutup ears awak? Bising. Bising? Jauh takut? Lari-lari awak takut? Suara dia bising. Dia macam Naik paling besar lah. Masa saya pergi 700. Okay, 1, 2, 3, go. Siap. nak. Taklah. Nak. Dah lupa ambil dah. Ambil dia. Cakap lagi. Jom dia atuk. Cepat Yen, saya dah habis. Cepat. Nak. Masuk. Okay, pegang. Aduh. Pakai RM7,000 dia berbang itu je mak tadi pada aku. Ya betul lah aku dekat kayu semana. Okey, kita dah selesai yang berdiri sebelah dia tak nak dia. Tu anak dia. Mungkin ni host. Ni rumah sewa lah biasanya ni. Ni rumah sewa rumah bini. Oh, sewa. Sekarang kita dekat apa nama kedai ni? Nama Salai Wari lah, Salai Wari. Dan kita dekat Salai Wari. Masuk untuk lunch. Kita makan salai atau makan asam pedas? Atau kat sahabat dia nenek makan? Patin. Nenek sini makan rendang. Makan Daging rendang mamen. oh, tak makan dah. Ada sama lagi. Ambil. Ni apa? Ayah apa ni? Sirap Bandung. Tadi makan tadi. Tak, yang masa dia tadi susu Allah. Dia jangan duduk tempat ni. Penting dia. Ibu nak minum tu lah. Oh. Dia sedut lah. A few moments later. Hai, kita dah sampai dekat event hall. Kita nak final, orang kata nak final review lah. Sebabnya kita ada benda barang nak loading, yang kita nak tengok sound system tu semua kan. Tempat ni belum siap lagi. Dia masih ada last vendor, last customer yang gunakan, so dia belum setting lagi. Abang, no, jangan rosak. Dekat sini. Besok setting awal. Malam dengan yang abang punya pagi. 12. Yang abang punya pagi dia selesaikan lagi satu. Alam. Dia tengok PA system dulu macam mana. Okey, nak pakai macam mana? Pakai je laptop bawa. Pendek tak Tu ada. ada, Kalau tu ada ada. handphone dia boleh tujuh pakai Bluetooth. So ada tengok. Boleh pakai Bluetooth? Boleh pakai Bluetooth, boleh pakai pendrive. Oh.
Kalau Bluetooth maknanya setting. Ya, dia betul kat sini kita kalau nak cuk. Ni boleh. Dia kat sini. Try. Sudah ni dah gelabah. Abang apa ni? Turunlah. Oh, dia nak cakap. Dia awak cakap. Esok potong kek. Dek. Yeay. Kita try lagu adik. Super simple song. Okey, tinggal kuatkan suara je. Kuatkan suara dia. Boleh cakap? Tanya macam mana guna. Kalau ni nak on dia? Ada. Dia dekat on off itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana Kau belum cakap. Oh, yang kecil tu. Yang tu lagi kuat. Cakap. Cakap lah. Adik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT hari ini pertama. Terima kasih kepada keluarga dan lain-lain bagi yang kecil ini. Dah tak payah pakai MC dah. Ready boleh cakap. Okey lah, boleh ada. Lagu dia pada ni. Lagu apa kita nak pakai? Lagu apa? Lagu apa kita nak pakai? Lagi di setting je Kita try. Kita try dia kalau macam ni memang bergema tu biasa. Tapi lagu biasa, faham tak? Lagu biasa tu macam yang kita dengar. Sedap semua. Duduk pun? Dah duduk? Okey, apa ni? Better kan daripada tadi kan? Speaker dalam, luar tak ada kan? Dalam je lah Tengok barang apa? Ni dulang-dulang, pinggan, ni tisu. Ni jangan tinggal ni bawa. Tolong. Kurang. Kenapa bawa senapang? Nampak simpan lah. Yang ni belum settle. Dah ni je. Ada deh. Sini. Keluar kasih paper tadi je. Ada orang kasih paper tadi. Oh, yang warna merah ni. Nah. Tadi kau ni. Yang kita lakukan. Ini biasa ni. Ini tu lah. habis part dekat sini, dah habis jam menunjukkan pukul 4. Dah habis pukul 4. And then tangan-tangan betul drama.